Ada yang cakap beli emas secara EPP dikatakan berhutang. Betul ke? Beli emas tak boleh berhutang. Itu dah jelas. Sebab apa? Dari segi hukum syariahnya, ramai yang salah faham, terutamanya dalam konsep easy payment purchase ataupun kaedah EPP yang diperkenalkan oleh Public Gold ni. Jadi kaedah ni tuan-puan merupakan salah satu kaedah belian yang patuh syariah yang disediakan oleh Public Gold. Kaedah ni adalah belian emas yang mana tuan-puan harga untuk item emas tu yang tuan-puan pilih nanti kita kunci awal-awal untuk tuan-puan buat bayaran secara ansuran. Tuan-puan boleh pilih nak bayar secara ansuran selama 6 bulan ataupun ansuran selama 10 bulan. Bila dah habis bayaran, barulah tuan-puan akan dapat emas yang tuan-puan pilih tadi. Tapi kaedah ni adalah perjanjian yang mana tuan-puan perlu pastikan tuan-puan bayar tepat pada masanya setiap bulan. Kalau gagal buat bayaran, tuan-puan akan dikenakan penalti sebanyak 10% daripada jumlah total belian. Berbeza dengan akaun emas JAP tuan-puan, yang mana tuan-puan boleh je simpan gram emas mengikut bajet tuan-puan tanpa perlu ada sebarang komitmen, tanpa perlu ada sebarang penalti dan juga tanpa sebarang charge tambahan. Nanti bila dah cukup gram dalam akaun tuan-puan tu, tuan-puan boleh keluarkan je emas tuan-puan mengikut saiz yang ataupun bentuk yang tuan-puan pilih, sama ada gold bar ataupun dinar. Di Public Gold tuan-puan, penyimpan emas ni menabung, bukannya berhutang. Siapa yang belum ada lagi akaun emas, boleh klik beg biru di bawah ni ataupun boleh DM saya untuk saya bantu tuan-puan daftarkan akaun emas tuan-puan hari ini juga.